dan menjadi pegangan untuk kita. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajiz, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan berpegang teguhlah kamu dengan sunnah para khalifahku yang mendapat petunjuk di sisi Allah. Pegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah mereka. Bagaimana kamu memegang sesuatu dengan gigi geraham yang kasyif. Awasilah dirimu dari perbuatan mereka cipta agama. Kerana perbuatan mereka cipta agama itu adalah satu penyelewengan. Penyelewengan dalam bentuk begitu, maka penghujungnya adalah neraka. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang kewajipan untuk kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan untuk kita berpegang dengan sunnah yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama. Dan kita harus berwaspada dengan ancaman fahaman pegangan amalan yang boleh merosakkan umat Islam serta mengeluarkan umat ini daripada agama Islam yang maha suci. Tuan-tuan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, akal pula di sini adalah akal yang waras, akal yang sihat, akal yang bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Bukannya akal yang dieksploitasi secara menyeleweng atau secara bertentangan dengan konsep Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Tuan-tuan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, dalam soal akidah ini perlu difahami maksudnya. Akidah berasal daripada bahasa Arab yang diambil daripada kalimah aqada yaqidu aqdan wa iqadan wa ma'qudan. Dari sudut bahasa, akidah bermaksud simpulan atau keyakinan atau pegangan atau kepercayaan. Jadi apa saja yang kita fahami, yang kita yakini, yang kita pegangi dikatakan sebagai aqidah. Sama ada melibatkan soal fizikal atau soal intelektual atau soal spiritual. Semua itu berkait teguh dengan daerah akidah, yang mana akidah itu difahami dengan akal dan diyakini dengan hati. Semestinya akidah berasaskan kepada keyakinan yang teguh, bukannya bersifat taklid, sangkaan, ikut-ikutan atau sembarangan sahaja kepercayaan kita itu. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatul Tauhid yang dipelajari di pondok-pondok, di pesantren dalam daerah Nusantara atau di mana-mana sahaja negara umat Islam, beliau menyebut dalam matan akidahnya yang masyhur, iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Barang sesiapa yang bertaklid, yang ikut-ikut orang dalam soal akidah, maka keimanannya tidak terlepas daripada keraguan. Mafhumnya di sini jelas bagi kita, tuan-tuan. Akidah mesti dipelajari, akidah mesti difahami, akidah mesti diyakini, dan akidah mesti diperjuangkan supaya kebenaran terus teguh terpelihara mendepani pelbagai cabaran semasa. Jadi alhamdulillah, akidah kita dengan Allah adalah huruf niaga yang paling utama. Baik, itu tanda seorang itu bukan Islam, masuk Islam ialah la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan yang teguh pada kita, man qala la ilaha illallah haramallahu alaihi nar. Barang sesiapa yang melafazkan kalimah la ilaha illallah, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Dalam hadis yang lain baginda menyebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah cara ikhlas, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, memang di sana jika ada orang Islam yang melakukan salah silap, dosa dan noda, dia terlebih dahulu diperhitungkan dosa dan noda serta maksiat yang dilakukannya, dan setelah dihitungkan dia dikenakan azab sengsara dan akhirnya layak memasuki syurga. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ketara bagi kita, akidah adalah urus niaga yang paling utama antara kita dengan Allah dan antara kita sesama manusia.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, buktinya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana baginda ditanya, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal? Faqala al-imanu billahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Aktiviti hidup yang paling baik ialah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, dalam soal akidah kita ada 4 topik perbincangan yang utama. Yang pertama, uluhiyah, tentang ketuhanan Allah harus difahami dan diyakini. Yang kedua, tentang nubuat, tentang kenabian nabi-nabi terdahulu dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu asas yang perlu difahami dengan jelas ialah semua nabi-nabi dahulu menyeru kepada Islam, menyeru kepada tauhid, menyeru pada mengesahkan Allah, menjauhi mempersekutukan Allah. Cuma matang lengkap sempurnanya Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik yang ketiga dalam akidah ialah topik sam'iyat, benda-benda gaib. Seperti dosa, pahala, syurga, neraka, timbangan amalan, siratal mustaqim, azab kubur, alam barzah, malaikat, jin dan lain-lain. Itu merupakan benda gaib, tak dapat dibuktikan dengan fizikal. Manusia tidak ada teknik, tidak ada cara, bahkan tidak ada pengalaman untuk menerokanya. Tetapi kita dengar daripada lembaran wahyu, sama ada Al-Quran dan hadis, dan mesti dibina dengan kefahaman, kita terima seadanya dan kita bina dalam hati kita dengan keyakinan. Itulah yang dikatakan sam'iyat. Dan yang keempat, dalam topik akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tumpuan yang diberikan ialah yang berkait dengan aliran pemikiran Islam. Biar kita panggil al-milal wan nihal, ataupun setengah ulama menyebut al-firaqul islamiyah. Jadi dalam Islam kita nak kena tahu juga, tuan-puan, nak kena tahu. Dalam Islam pun macam-macam. Dalam Islam ada orang Islam faham cara Arkam, ada orang Islam faham cara Wahabi, ada orang Islam faham cara Syiah, ada Islam Ayah Ping, Islam Haji Kahar, Qadiani, Bahai, Ahmad Matahari, Khatijah, Nordin Putih, Ketupat Linu, N17, Ashabul Kahfi. Macam-macam dalam Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tak perhatikan, bahaya, tuan-tuan. Orang cakap baca Quran, hurai sendiri, baca hadis, tafsir sendiri, buat kesimpulan sendiri, buat rumusan sendiri, ajar ajaran sendiri. Jadi kita main ikut je. Jangan. Sebelum kita tentukan orang ini diambil daripada mana fahamannya, apa rujukannya, di mana kitabnya, siapa gurunya, bagaimana perkataannya, perbuatannya, kepercayaannya, ketuhanannya, kenabiannya, keghaibannya. Baru ada garis panduan untuk kita nak terima ke nak tolak sesuatu fahaman atau ajaran seseorang. Jadi tuan-puan, bila kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tumpuan kita merujuk kepada 4 topik utama: soal ketuhanan, soal kenabian, soal keghaiban, dan soal aliran pemikiran Islam. Jadi tidak mustahil, tuan-tuan, dalam soal aliran pemikiran Islam tidak mustahil seorang itu pakai jubah, pakai serban, hafal Quran, hafal hadis, tapi turut juga terjebak dalam ajaran yang menyeleweng. Tuan-puan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan akidah yang dianuti oleh para nabi. Majoriti ulama dan majoriti umat Islam hingga ke hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada sebilangan di kalangan umat aku terus berjuang di atas kebenaran, dan tidak ada kemudaratan jika ada golongan yang menentang perjuangan kebenaran mereka sehingga datangnya perintah atau keputusan daripada Allah. Hadis ini menjelaskan pada kita bahawa Islam sentiasa dijamin kebenarannya, dan Allah akan memelihara agama ini dengan membangkitkan para alim ulama bagi membela kesucian agamanya dari dicemari. Walau wasaknya dunia, babraknya dunia, muncul fitnah dunia, tetapi tetap ada
di kalangan alim ulama, di kalangan awliya yang tampil membela kebenaran agama Allah hinggalah berlaku kiamat. Dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq wa hum ahlul 'ilm. Akan ada sebilangan kalangan umat aku yang sentiasa terus memperjuangkan kebenaran Islam. Mereka itu dari kalangan alim ulama. Dan kalau kita teliti ayat Quran pun, memang Nabi-Nabi semua yang bawa pada ajaran Islam. Nabi Isa tak pernah menyeru kepada konsep Trinity. Nabi Musa tak pernah menyeru kepada ajaran Yahudi. Nabi Ibrahim tak pernah menyeru kepada ajaran menyembah berhala. Baliknya semua Nabi-Nabi menyeru pada Islam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini menjelaskan semua Nabi-Nabi menyeru pada Islam, cuma lengkap, matang, sempurnanya Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diserukan oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai pada Nabi Isa alaihi salam, semuanya kepada ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Memperhambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi semua menyeru pada akidah tauhid, semuanya menyeru kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, cumanya disempurnakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dan berterusan hingga pada berlakunya kiamat. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ada jenamanya tersendiri. Kadang disebut salafus salih. Yang disebut salafus salih merujuk kepada generasi terawal umat Islam, bagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia ialah yang hidup di kurunku 100 tahun, dan kemudian kurun yang sesudah mereka 200 tahun, dan kurun yang sesudah mereka 300 tahun. Jadi umat Islam yang berada dalam lingkungan generasi awal 300 tahun ini dikenali sebagai salafus salih, generasi terawal umat Islam. Dan mereka adalah dari kelompok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kadang Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai jamaatul muslimin, kumpulan orang-orang Islam yang beriman dengan risalah kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai ahlul haq, golongan yang benar, memperjuangkan kebenaran. Kadang Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai ahlu tanzih, golongan yang mempersucikan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kadang Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenali dengan ta'ifatul mansurah, golongan yang mendapat pertolongan dari Allah setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan. Mereka ini yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai sawadul a'zam, golongan terbesar umat Islam, majoriti umat Islam. Dan kadang mereka dikenali sebagai as-sunnah kerana memahami as-sunnah serta mempertahankannya. Dan kadang mereka dikenali dengan a'immatul mujtahidin, golongan ulama mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Al-Laisi, Imam Tabari dan lain-lain di kalangan ulama. Untuk itu tuan-puan, kalau disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan nama-nama ni, ia seerti, semaksud. Cuma istilah ini dipergunakan dalam rangka kata yang pelbagai, merujuk kepada masa, tempat, keadaan dan kesesuaian. Untuk itu jangan keliru. Bila kita belik kitab-kitab banyak, istilah-istilah ni digunakan, ia hanya melambangkan satu maksud sahaja. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah secara umumnya, yang pertama ialah berpegang kepada tafsiran Al-Quran dan hadis yang benar melalui huraian ulama yang muktabar. Kalau kita nak tahu maksud sesuatu ayat dalam Quran, rujuk ulama tafsir. Dan ulama tafsir dalam Ahlussunnah wal Jamaah begitu banyak. Antaranya tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, tafsir Samarqandi,
tafsir Durrul Maksur Suyuti, tafsir Baydawi, tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, kitab-kitab tafsir dalam pustaka Maktabah Ahlussunnah wal Jamaah begitu banyak. Artinya tuan-tuan, kalau kita nak memahami ayat, kalau kita ikut tafsiran kitab Syiah, jadi Syiah. Kalau kita ikut kitab Wahabi, jadi Wahabi. Kalau kita ikut kitab liberal, jadi Islam liberal. Bagaimana ayat itu diolah antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pandangan ulama yang teguh, itulah yang menjadi pegangan kita. Jadi setiap ayat maka perlulah dirujuk kepada kitab tafsir yang benar atau kitab hadis yang benar. Dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama hadis begitu menonjol. Seperti kita kata Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam As-Subki dan lain-lain di kalangan ulama. Jadi bila kita ingin berinteraksi dengan hadis, kitab-kitab ulama yang begitu menonjol dalam disiplin ilmu hadis perlu dirujuk. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ciri Ahlussunnah wal Jamaah juga ialah berpandukan pada pandangan majoriti ulama dan umat Islam. Kita ambil pandangan terkuat. Hatta kalau kita Negeri Sembilan ataupun Malaysia ini berpegang pada mazhab Syafi'i, kita mengambil pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i. Manakala pandangan-pandangan mazhab yang lain dijadikan sebagai pandangan alternatif jikalau berlaku kesesakan atau tidak ada pandangan dalam mazhab kita. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga, bersepakat di atas landasan kebenaran dalam merealisasikan perintah Allah dan Rasulnya. Kita bukan berpegang kepada individu atau berpegang pada kepentingan tertentu, tidak. Tetapi dasar Ahlussunnah wal Jamaah ialah bersepakat di atas kebenaran dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah juga salah satu daripada cirinya ialah teliti dalam pengambilan hukum dan mengeluarkan fatwa berasaskan pandangan yang rajih. Begitu teliti. Hukum hakam tidak boleh dibuat secara sembrono. Perlu difaham tuan-tuan antara dua keadaan. Satu pandangan peribadi mufti, satu pandangan fatwa. Jikalau seorang mufti ingin mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu isu, fatwa itu biasanya melibatkan benda yang baru, isu yang baru, perkara yang baru yang tidak ada dijelaskan sebelum ini. Yang keduanya, fatwa mesti dibincang di kalangan ahli jawatankuasa fatwa terlebih dahulu dengan mengemukakan dalil serta hujah masing-masing. Bila disepakati semua atau majoriti jawatankuasa fatwa, kemudian dibawa kepada Tuanku Sultan, Tuanku Sultan perkenankan, diwartakan atau digazetkan, dan ia wajib dihormati oleh semua umat Islam dalam negeri atau negara berkenaan. Inilah fatwa yang dibuat secara resmi. Manakala jikalau seorang mufti bercakap, berceramah, berseminar, berforum, mengemukakan pandangan kepada media cetak maupun elektronik, maka itu kita katakan pandangan peribadi mufti. Justru tuan-puan, kita perlu membezakan antara pandangan peribadi mufti dengan fatwa dalam sesuatu negeri atau negara. Dan fatwa sewajarnya berdasarkan kepada pandangan terkuat yang dikemukakan oleh para alim ulama. Kerana itulah yang menjadi intisari kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Terusnya, pendekatan yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah bersikap wasatiyah dalam mengatur fahaman dan tindakan. Beza dengan ajaran sesat, ajaran karut, ajaran menyeleweng, ekstremis, radikalis atau teroris, mereka mengambil tindakan yang keras, yang ganas, yang boleh memburukkan rupa paras Islam itu sendiri. Tetapi dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, jelas kita berpegang kepada kaedah bersederhana dalam mengatur fahaman dan tindakan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah juga bersikap terbuka dalam menerima kebenaran, hujjah bil hujjah, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dia. Nasihat, menasihati, bimbing, tunjuk ajar, kita beri hujjah, beri fakta, beri penjelasan.
Itulah antara pendekatan yang diambil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan keutamaan kita adalah kepentingan agama mengatasi segala kepentingan dunia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini sumber akidah Islam yang merupakan asas kepada akidah itu sendiri. Ini merupakan gambaran akidah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan muslim. Dalam Quran disebutkan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimah yang baik itu? Apa kalimah yang baik? La ilaha illallah itu diumpamakan sebagai sebatang pokok yang teguh. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya teguh, menjunam kukuh ke dalam bumi, manakala batangnya, rantingnya, dahannya mencapai ke langit. Allah buat perumpamaan. Tak tengok kau, kata Allah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Tak lihat ke perumpamaan bagaimana Allah umpamakan la ilaha illallah, kalimah teguh itu kalau ada dalam hati manusia, dia meneguhkan hubungan manusia dengan Allah, meneguhkan hubungan manusia sesama manusia. Akidah itu kita umpamakan seperti akar tunjang yang membangunkan diri kehidupan seseorang. Manakala ibadat-ibadat asas, solat, puasa, zakat, haji, halal, haram, dosa, pahala dalam kamus kehidupannya itu umpamakan batang pokok yang teguh bagi memperteguhkan perjalanan seseorang menuju pada Allah. Manakala ibadat-ibadat yang sunat itu diumpamakan sebagai ranting, dan buah-buah yang dihasilkan bagi sebatang pokok itu diumpamakan sebagai akhlak. Jadi tuan-tuan, ringkasnya ialah, kalau kita ni berpegang pada akidah yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibadat kita juga ibadat yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang ditunjukkan oleh alim ulama kepada kita. Bila akidah betul, ibadat yang sahih, Allah akan beri hasilnya pada kita, iaitu akhlak yang mulia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk syurga ialah takutkan Allah dan budi pekerti yang mulia. Saya ulangi, perkara yang menyebabkan manusia paling banyak masuk syurga ialah takutkan Allah dan budi pekerti yang mulia. Bukan nak masuk stadium tuan-tuan. Nak masuk stadium Shah Alam tiket RM50 pun bising. Malam ni kan Terengganu lawan Negeri Sembilan. Tiket akhir perlawanan RM50 bising. Buat apa bising? Tak payah pergi ya. Mana ada dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zurul qurratal qadami likulli usbu'. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu tengok bola sekali seminggu. Tak ada, Allah tak sebut itu. Nabi pun tak suruh kita tengok bola. Jadi kalau tiket bola RM50 bising buat apa? Tak payah pergilah. Tengok dalam televisyen je. Untung tengok dalam televisyen tuan-tuan. Masa tak habis, duit tak habis, tenaga tak habis. Lepas tu kita boleh tukar-tukar channel pula. Malam ni ada English Premier League, Manchester United bertemu dengan Everton, Manchester City bertemu dengan Wolves. Ingat ustaz tak tahu ke? Kita sengaja sebut sikit-sikit sebab tuan-tuan, masjidnya dekat stadium, jadi pengaruh bola tu begitu kuat. Jadi insya-Allah kita habis belum daripada bola habis. Insya-Allah tuan-tuan. Ini gambaran tuan-tuan, gambaran. Kalau akidah kita sahih, ibadat kita betul, budi pekerti kita mulia. Perangai kita jadi elok sebab apa? Akidah kita sahih, ibadat betul. Kalau kita semayang tu tak beri kekuatan, tak rasa kemanisan iman, sebab apa? Sebab akidah tak betul. Jawab dia mudah ya. Itu sifirnya. Jadi sendiri makan pengat, sendiri mau ingat. Saya ingatkan diri saya, tuan-puan ingat diri tuan-puan lah. Sebab Nabi sebut innal aisya aishul akhirah. Hidup sebenar hidup akhirat. Hidup sebenar hidup akhirat. Dan memang pun
Hidup sebenar, hidup akhirat. Tuan-tuan berapa lama nak duduk kat Paroi ni? Paroi Jaya ke, Paroi Gagal ke, Subang Jaya ke, Subang Gagal ke, Putrajaya ke, Putra Gagal ke, berapa lama tuan-tuan nak hidup kat sini? Hidup sebenar, hidup akhirat. Jadi cuba kita semak akidah kita, cara ibadah kita, apakah benar? Kalau benar, dia akan menghasilkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau perangai kita tak baik, tak betul, berhutang pun payah nak bayar, panah barang, mudah naik syekh, naik angin, budi pekerti pun keji, cakap mengarut, menyumpah, maki hamu, tak sabar dan sebagainya. Itu tanda ibadat kita tidak betul, lantaran akidah juga tak betul. Berikut merupakan ciri-ciri jangan salah tuan-tuan. Nak tahu jangan sesat, jangan menyeleweng ni. Yang pertama, menyalahi prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ambil ayat Quran, tafsir sendiri. Ambil hadis, buat ulasan sendiri, buat kesimpulan sendiri. Kemudian belagak pandai, nak bangkang alim ulama', nak bangkang mufti-mufti, nak bangkang fatwa. Ini masalah orang kita sekarang ni. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Syria, mengaji 4 tahun, balik-balik tak nak guna mazhab. Wah, sombong. Orang kita macam tu sekarang. Balik-balik, dia cela balik alim ulama' kita. Cakap kitab ni kitab lama, kitab kuning lah, tak sesuai lah, jumuk lah, konservatif lah. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Dan kan kita tafsir Quran dan hadis tu ikut pendapat kita je, bukan berpegang pada pandangan majoriti ulama'. Yang kedua, ciri ajaran salah tuan-tuan bertentangan dengan majoriti akidah umat Islam. Dia bawa akidah pelik-pelik. Dia bawa akidah apa? Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada betih, Allah ada telinga, Allah ada lengan, Allah ada jari, Allah duduk atas arasy. Ni semua ni akidah mengarut. Ini semua tuan-tuan tajaan akidah Yahudi. Nanti kita akan tengok. Yang ketiga, ciri ajaran salah, mereka membuat hubungan dengan kuasa jin, syaitan dan iblis. Tengok tuan-tuan, Haji Kahar yang mengaku Nabi palsu tu. Saya salah seorang daripada yang terlibat memulihkan ajaran Haji Kahar yang mengaku Nabi Melayu. Dia dakwa Allah turun surah Yasin dekat dia. Dan dia juga dakwa Rasulullah tu Nabi, tapi dia tu Nabi Melayu je. Tu dia. Saya bersyarah panjang lebar tuan-tuan, lebih 2 jam setengah dalam penjara Kajang. Ada dalam 300 lebih banduan. Haji Kahar dekat depan. Saya fire terus. Dia kata, ni jangan ikut macam Haji Kahar ni, tak betul, menyeleweng, sesat. Dia tengok muka saya, pandang lain. Lepas saya ceramah tu, dia datang salam dengan saya. Saya dah ready dah, takut dia hempuk saya hempuk juga dalam penjara pun. Tapi dia datang salam saya, dia peluk saya, dia nangis. Dia kata, Allah Ustaz, memang saya bawa ajaran tak betul, saya salah, saya silap, saya ikut nafsu, saya tipu orang banyak, saya sesatkan orang, tolong doakan saya Ustaz. Saya kata, Haji betul-betul letak jawatan ni, ke masuk penjara kena tangkap je letak jawatan, lepas keluar penjara ambil balik jawatan Nabi. Dia kata, tak Ustaz, tak, jangan cakap gitu Ustaz, saya dah insaf, dah taubat dah Ustaz, doakan saya Ustaz. Saya kata, Haji duduk ngadap kiblat, saya baca doa-doa apa-apa semua sekali, pegang kepala dia, baca doa. Selesai. Tapi balik malam tidur, dia datang pula dalam mimpi saya. Dia marah saya, budak, jangan ganggu, ni urusan aku, bukan urusan kau. Bukan Haji Kahar datang, jinnya yang datang. Biasanya tuan-tuan, orang bawa ajaran sesat ni, macam Abu Ya Asy'ari ke, minta maaf saya sebut, Abu Ya Asy'ari ke, Haji Kahar ke, Ayah Ping ke, Nordin Putih ke, Qadiani ke, macam-macam ni, semua belah jin, semua belah hantu raya. Kalau tidak, macam mana dia nak tunjuk magic dia orang tu dekat masyarakat? Tepuk telinga, keluar duit RM50. Baik. Nampak magic kan? Nampak terror kan? Nampak hebat kan? Itu semua istidraj. Allah beri pada orang tu nak menyesatkan lagi orang tu. Jadi kita orang Melayu ni suka tengok magic, benda pelik-pelik. Wah hebat. Padahal orang tu semayangnya tidak, puasanya tidak, tak makan halal haram ke apa ke semua, asalkan nampak benda yang pelik, benda yang menghairankan, maka kita pun ikut fahaman dia, akhir sekali melekat. Bila nak undur payah, kerana orang ni guna kuasa jin, guna syaitan dengan iblis. Umujah sendiri, Umujah yang bawa
Arkam ataupun Global Ikhwan sekarang ni, rebranding semula. Arkam tukar kepada Rufaqa, tukar kepada Global Ikhwan. Minta maaf kalau ada orang Arkam kat sini. Saya ustaz cakap terang saja. Tak berhati, kita boleh jumpa lepas ni, boleh bincang. Umujah mendakwa bila Asy'ari Muhammad meninggal, dia kata dia masih duduk bersama dengan Asy'ari Muhammad lepas meninggal tu 2 bulan. Yang duduk bersama dia tu bukan Asy'ari Muhammad, bukan Allah Yarham, tapi orang lain.